Okey, sekarang kita akan mula menjahit cantum bahu hadapan dan bahagian belakang. So, ambil baju bahagian hadapan. Yang ini adalah sebelah luar. Okey, saya tulis ya. SL. You all janganlah tulis kat luar pula. Okey, sebelah luar dan yang ini pun sebelah luar. Untuk baju bahagian belakang pun sebelah luar. So, bahagian luar bertemu dengan bahagian luar juga. Ataupun bahagian cantik bertemu dengan bahagian cantik. Okay. Ambil bahagian bahu. So, kita peniti pada garisan basi ya. Okay, peniti pada garisan basi. Bagi newbie, saya ingatkan sekali lagi, pastikan jelujur lah supaya memudahkan lagi proses untuk menjahit mesin. So, saya peniti sama saja garisan bahu depan dan bahu belakang. So, kita akan mula menjahit daripada garisan leher hingga ke lubang lengan ya. Turunkan jarum sebelum menjahit. Baru turunkan tapak. Jahit pada garisan basi ya. So, begini hasilnya. Buat di kedua di sebelah lagi, dan bila dah siap, boleh kemaskan dengan kita iron atau setrika. Bahagian ini kita buka jahit tadi lah. Okey, sekarang kita akan jahit piping untuk kekemasan leher. Okey, perhatikan bahagian zip kita ada lebihan. So, kita akan gunting samakan dengan basi di bahagian leher. Dan ambil piping kita. Okey, tengok piping ni, kita akan luruskan dia ya. Gunting, luruskan seperti ini. Okey, kita akan mula menjahit piping kita di bahagian dalam. So, letakkan piping, lebihkan 1 inci. So, bagi newbie, peniti dahulu. Basi, kita ikut bahasi bahagian leher iaitu suku inci. Okey, peniti. Semasa peniti, pastikan jangan ditarik. Ikut bentuk leher kita, pastikan piping tu kita jangan tarik. Ikut sahaja bentuk pada lubang leher ataupun leher kita lah. Jika dia terlebih seperti ini, okay, biarkan dahulu. Okay, peniti sahaja. Sehingga habis ya. Okey, bahagian zip pastikan dia terlipat. Maksud terlipat dia macam ni lah. Okey, bagi newbie, jelujur dahulu sebanyak suku inci atau 1/4 inci ya. Kemudian kita akan mula jahit kita punya piping. Okey, semasa menjahit piping, pastikan jangan ditarik ataupun ditolak kita punya bahagian piping walaupun dia tidak sama.
biarkan sahaja dia berjalan mengikut gigi pada mesin tersebut. Dan sedikit bantuan tangan kita tolak dia macam ni. Untuk kita bagi sedikit kelonggaran kepada bahagian badan baju dengan piping. Matikan jahitan. Kemudian bahagian lebihan piping kita gunting 1 inci lebih ya. Okey, sekarang kita akan kemaskan bahagian leher ni atau piping ni. Gunting lebihan bahagian bahu tadi. Okey, buat sedikit snap atau potong sedikit, jangan sampai terkena pada jahitan. Maksudnya dekat situ kita snap dia, jarakkan lebih kurang dalam 1 inci untuk kita longgarkan sedikit bahagian keruk leher ni lah ataupun lubang leher ni supaya mudah untuk kita bentuk piping nanti. Jangan sampai terkena pada jahitan. Okey, seterusnya letak kita punya baju tadi. Ambil piping ni. Lipat. Lipat ke dalam. Lipat seperti ini. Satu lagi, piping tu lipat macam ni. Maksudnya dia terlipat di atas ni. Dan lipat sekali lagi, gulung. Sekiranya rasa yang ini terlalu besar, boleh kurangkan sedikit. Nak kurangkan dalam 1/2 inci pun boleh. Saya kongsikan sekali lagi cara lipat. Lipat. Lepas tu lipat. Sama macam ni. Baru kita lipat sekali lagi untuk kita jahit. Okey, yang ini perlu dipeniti. Sama juga, kita jangan tarik piping tu, cuma lipat dan bentukkan sahaja. Okey. Dan sekiranya dia besar, boleh buang sedikit. Kadang-kadang bila kita jahit, dia ada lebihan kan. Sebab kita ada masa kita terpotong, dia lebih daripada suku inci. Jadi boleh kita adjust lah. Lipatan piping mesti di atas jahitan ni. Nanti kita akan jahit dia dekat atas jahitan yang kita dah jahit sebelum ni. Okey, saya dah peniti sehingga habis. So nanti you all semua pastikan jelujur dahulu sebelum jahit mesin. Okey, bahagian ini adalah bahagian yang agak tebal. Jadi teknik sekiranya menggunakan mesin ni, caranya ialah jahit dahulu ke depan macam ni ya. Okey, letak dulu. Jatuhkan jarum. So cabut, siapa guna peniti, so cabutlah peniti ni. Turunkan tapak. Okay, kita tak mulakan seperti jahitan kita biasa. Cuma kita akan kedepankan dahulu jahit ni.
Sebab bahagian ni dia tebal, bagi mesin seperti ini, so jahit dahulu dan kita tak perlu undur. Cuma turunkan jarum, angkat tapak, pusingkan kita punya baju. Okey, kemudian kita akan jahit lah seperti biasa. Pastikan jahitan kita duduk di atas garisan ni. Garisan ataupun jahitan sebelumnya. Okey. Kita jahit piping tu, jahit di atas jahitan sebelumnya. Dan jangan sesekali tarik, tapi tangan kena tolak, bantu bahagian badan sahaja. Bahagian piping kita cuma letak tangan atau tahan dia seperti ini. Saya menggunakan benang berbeza supaya you all boleh nampak Pastikan tangan kiri kita bantu pergerakan tu. Bukan tolak just bantu sahaja. Okey, sama juga kalau kita nak matikan bahagian hujung sini. Kita tak perlu reverse sebab dia tebal. So kita turunkan jarum dan pusingkan kita punya kain tadi. So matikan sajalah seperti itu. Tak perlu reverse sebab dia akan terus matikan. So piping kita siap. Okay, sealer iron, saya gunakan benang yang berbeza ya. Okay, sealer iron untuk lebih kemas. Okay, sekarang kita akan cantum sisi atau jahit sisi badan. Okay, saya dah peniti ikut tanda basi pada pada badan kita tadilah. Okay, kita akan jahit. Newbie seperti biasa, pastikan anda jelujur dahulu supaya memudahkan lagi proses menjahit. Okey, bila setiap kali proses jahitan kita dah buat, kita akan buka jahitan ni dan kita akan iron lah supaya dia kemas. Kemudian kita akan jantum ataupun jahit sisi bahagian tangan kita. Tetapi sebelum kita jahit sisi, pastikan bahagian kepala lengan ini, kita tanda bahagian tengah-tengah dia. Cara untuk tanda bahagian tengah, lipat sahaja kita punya tangan ni. Bahagian ni bahagian luar bertemu dengan bahagian luar. So dapatkan, tandakan sedikit dengan kapur bahagian tengah ni. Kemudian daripada bahagian tengah ni, ambil pembaris, ukur 4 inci. Dari tengah ukur 4 inci. Sama juga dari tengah, kiri dan kanan ni buat ukur 4 inci. Okey, kita akan jahit satu tapak ataupun daripada atas garisan ini kita akan jahit suku inci dengan jahitan kasar supaya nanti kita menjahit atau mencantum bahagian lengan ni dengan lubang lengan di baju, dia akan ngam lah, maksudnya masuk dengan senang. Sebab selalunya bermasalah adalah bahagian itu yang ada lebihan. Jadi kita kecutkan ataupun kecilkan ataupun bentukkan kepala lengan tu supaya dia mudah masuk
masa kita menjahit di bahagian cantuman lubang lengan dengan kepala lengan. Okey, saya akan jahit kasar dahulu. Kasar nombor 4 boleh ya. Kalau kita tengok pada mesin kita, pergi kepada nombor 4. Pastikan benang kita lebihkan. Okey, buat satu jahitan di atas garisan basi tu. Okey. Masa menggunting benang, pastikan bahagian sini pun kita lebihkan benang ni. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, dan buat satu lagi jahitan di bawah garisan basi tadi. Sama juga, lebihkan benang sedikit. Jangan matikan jahitan ya. So, kita lebihkan juga benang. So, jahitan itu jadi seperti ini. Okey, tengah-tengah ni adalah jahitan yang kita akan cantum pada kita punya bahagian lubang lengan nanti. Pergi kepada mata jahitan biasa dan kita akan cantum ataupun jahit bahagian sisi lengan kita. Peniti dahulu. Okey, satu lagi tips, bahagian hujung. Bahagian hujung lengan ni, sekiranya kita menggunting, dia lurus seperti itu. Masa menjahit, pastikan sedikit serong. Start daripada kita serongkan sedikit supaya bila kita buat silang pangkah, bahagian yang ini menjadi sama lebar dengan bahagian atas. Sebab kalau kita menjahit start daripada sini, bahagian ini jadi kecil. Jadi akan berkedut semasa kita menjahit silang pangkah. Ini tips lah, ya. Okay, saya tunjukkan bahagian bawah yang kita jahit tu, tapi sebelah sini lah, sebab sebelah sini kita dah nampak kapur kan. Dia jadi seperti ini. Okay, dia ada serong sedikit, bukan lurus, dia serong sedikit. Okay, kemudian apa perlu kita buat? Kita gosok dan buka ataupun tekan dengan setrika, buka kita punya jahitan tadi. Okey, sekarang kita akan cantumkan lubang lengan dengan lengan kita atau tangan kita. Sebelum mencantum, okey, ambil bahagian lengan, keluarkan atau terbalikkan ke bahagian luar. Okey, kita terbalikkan dia jadi ke arah yang betul lah. Pergi kepada kepala lengan, so kita akan tarik. Sekejap ya. Tarik bahagian benang ini, yang bahagian dalam ya. Jangan tarik dua-dua. Yang luar ni kita biarkan. So ambil dua-dua bahagian benang ni, bahagian dalam. Kita tarik serentak sehingga kepada bahagian tengah. Tarik serentak. Caranya pegang ini. Pegang, tarik serentak. Tarik bagi dia berkedut. Tapi pastikan dia serentak. Okey, sampai kepada tengah-tengah. Dia jadi macam ni ya. Biarkan dahulu. Pergi ke sebelah kiri, sama juga, ambil yang bahagian dalam. Kemudian kita tarik juga serentak. Pegang dia sama-sama, tarik serentak biar dia berkedut ke tengah. Okey, bila dia dah berkedut ke tengah, ambil jari kita buat macam ni. Masukkan
4 jari ni kat dalam, tolak yang hujung ni keluar. Tolak dengan ibu jari, bahagian jahitan yang pertama ni kat atas ni keluar. Kita bentukkan dia, maksudnya kita lengkungkan dia. Okey, lepas tu yang bahagian bawah ni pun kita tarik. Dia serentak lah, nanti dia jadi serentak. Cuma kita lebihkan kepada bahagian ibu jari tu pada bahagian jahitan pertama tadi. So dia akan jadi tangan kita seperti ini. Dia ada melengkung ataupun ada lengkungan. Jadi nanti biasa kita jahit lebihan, tak adalah lebihan masa kita cantum tu lah. Okey, pastikan dia jadi seperti ini. So, ambil bahagian badan kita tadi dalam keadaan badan masih lagi bahagian dalam. So, tangan tadi kita masukkan ke dalam lubang lengan ni. Okey. Bahagian sisi ataupun bahagian sisi tangan kita ni, yang ini mesti bercantum dengan sisi baju. Okey, bahagian tangan bahagian sisi tangan bercantum dengan sisi baju. Maksudnya bahagian jahitan bercantum dengan jahitan lah. Okey, peniti. Cara peniti adalah menegak seperti ini. Okey, kemudian ambil bahagian atas kepala lengan ni, cantumkan ataupun lekatkan bahagian tengah-tengah tadi kepada kita punya bahagian bahu. Okey, bahagian tengah-tengah tadi. Kita penitikan bahagian bahu. So, tangan kita jadi seperti ini. Dia dah masuk dalam lubang tu, dia jadi macam ni lah. Okay. Dia mesti sama. So, ambil bahagian ni, bahagian ini, peniti. Pastikan tangan tu kat dalam baru kita peniti bahagian dalam, bukan bahagian luar. So, ikut sahaja lengkungan. Dan ikut juga kita punya basi jahitan di tangan dan di lubang lengan ataupun di bahagian badan baju. Kena sama. Dan ambil juga sebelah sini. Jangan peniti atas dulu, peniti bahagian bawah ni dulu. Okey, baru kita peniti bahagian melengkung ni. So, tadi kita dah kecutkan dia ataupun dah bentukkan dia, dia tidak akan ada lebihan. Okey, untuk tips bahagian bawah supaya tidak ada tarikan bahagian badan kita dengan tangan masa kita pakai, yang ini kita lipat dia 3 segi ataupun masa iron atau kita gosok tadi dengan setrika, kita lipat siap-siap supaya nanti tak ada tarikan dekat sini lah. Kita lipat dia siap-siap bahagian badan dan bahagian tangan juga. So, dia terlipat 3 segi macam ni lah. Okay, peniti sedikit untuk tahan. Newbie, pastikan anda jeluju. Part ini sangat penting. Okay, dan bahagian dalam pun macam ni. Kita mula menjahit. Jangan jahit daripada sini. Jahit start daripada sini. Okay, saya buka. Start daripada sini, maksudnya 1 inci ke belakang. Cara menjahit bahagian tangan mesti kat dalam kita punya tapak mesin. Turunkan dahulu kita punya jarum seperti biasa dan kita turunkan tapak. Untuk ini, untuk bahagian lubang lengan, kita tak perlu matikan jahitan kita. Kita jalan sahaja dahulu. Kita jahit saja dahulu. Okey. Buka jarum. Jadi untuk mudah, you all peniti jelujur dululah. Masa menjahit bahagian bias atau bahagian serong, pastikan kita jangan tarik. Biarkan sahaja, dan tangan kita bila menjahit bahagian lengan tu kita letak macam ni. Tengok tangan kiri saya tolak dia sedikit ke situ. Bantu dia, bukan tolak dengan kuat lah, cuma bantu sahaja.
Untuk mudah, pastikan je lujur. Okey, bila sampai kepada permulaan jahitan kita tadi, kita terus sahaja jahit. Okey, undur sekali saja cukup. Okey, matikan. So, siap bahagian lengan kita. Okey, sila buka jahitan kasar ni, tarik je. Jahitan yang kita buat, jahitan besar tadi tu, kita tarik je serentak. So, bahagian luar kita buanglah juga. Okey, siap untuk jahit lubang lengan. Baju kita pun siap. Okey, jadi kejadiannya seperti ini.